suara 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Tes. Ini adalah cubaan suara untuk mengetes mikrofon. Sebab mikrofon yang sebelum ni tak dapat didetect pula. Sambil-sambil tu kita buat video tu lah Alright. Ini adalah perjalanan pada hari Jumaat. Perjalanan pergerakan harga FCPO pada hari Jumaat 21 hari bulan 8. Dan ini adalah berdasarkan kepada mapping blok harga. Blok harga tak ada tempat lain nak tengok blok harga kat sini sahaja. Jadi yang kotak-kotak yang di dalam mapping kita ini adalah yang kita panggil sebagai setup entry lah. Iaitu kita nak mengira risiko kemasukan, melihat di mana jalan keluar jika satu-satu setup tidak berhasil. Okey, clear. Dan yang saya tanda ini dia boleh diakses. Mengikut kepada mapping yang saya share tu. Maksudnya saya tak padam lagi benda ni. Jadi untuk proses pembelajaran untuk proses study hujung minggu ataupun bila-bila ke lapangan dan hari ni juga saya nak cerita pasal ada lagi satu mapping yang saya share. Satu ini mapping blok harga yang berada padanya blok harga punya mapping lah, iaitu kita punya SNR, kita punya zone buy, kita punya zone sell, kita punya blok-blok harga yang di atas dan juga blok-blok harga yang di bawah. Di sini yang saya share, yang kita buat live session dan juga kita buat marking, real time marking mapping, kita pakai yang ni. Dan yang saya nak share yang lagi satu tu adalah saya ada share lagi satu mapping, iaitu mapping Wyckoff, yang kita panggil mapping Wyckoff lah. Dia bukanlah fully Wyckoff, dia lebih kepada structure, sebab kita melihat lebih kurang sama je dengan si Wyckoff. Jadi kita pun share ini jugalah sebagai panduan ataupun sebagai option lain untuk kita trade lah. Cuma yang kali ni dia ada option yang kita letak dekat dia punya chart pendua dia. Iaitu kita boleh melihat satu mapping pada sebelah chart dan lagi satu untuk kita buat kita punya trading lah. Kita punya trading. Jadi option lah. Kalau dekat blok harga ni kita menggunakan blok harga pada FCPO 1. FCPO 1 ni dia untradable chart. Maksudnya jika kita ni pengguna broker Philips Capital lah, di bawah platform Philip Nova yang kita link dan di TradingView, chart ini boleh trade. Chart ni kita boleh analisis sahaja. Nak trade kita kena buka chart lain lah. Maksudnya kalau kita pada blok harga ni kita buka kontrak aktif, blok harga akan hilang. Jadi dia digunakan untuk kita punya analisis sahaja. Kita guna blok harga untuk analisis sahaja dan kita trade kita menggunakan chart lain lah. Jadi itu yang saya buat lagi satu option, iaitu pada Wyckoff punya mapping saya open untuk option lah. Contoh kalau kita nak trade di sini dengan berpandukan kepada Wyckoff punya structure, jadi kita boleh trade secara terus di sinilah. Trade secara terus di chart lah. FCPO pada kontrak aktif. Itu je lah nak cerita yang tu. Sambil-sambil menguji saya punya mikrofon tu. Clear tak? Cuma mikrofon ni dia tak adalah echo. Dia hanya ada noise cancellation je. Dia tak adalah yang sedap-sedap, cuma jelas lah. Kalau tak jelas, sila beri di ruangan komen.
Saya kadang-kadang komen saya tak reply, tapi maklumlah. Tapi kita maklumlah sebarang jenis komen tu lah. Terima kasih kalau komen. Kalau clear lah. Okey. Jadi sekarang ni kita memang ada dua mapping. Cuma mapping sebelum ni kita membuat kajian pada FCPO1. Sebab apa kita guna FCPO1? Nak tunjuk contoh. Sebab apa FCPO1? Sebab bila kita membuat kajian pada kontrak aktif, kontrak aktif ni dia punya SNR dia tak sama. Dia buka pun bila. Dia buka pun tak tahu bila ke apa kan. Dia tak samalah dengan FCPO1. FCPO1 ni dia menggabungkan kontrak-kontrak aktif semasa dan berikutnya. Contoh kalau 15 hari bulan ataupun 16 hari bulan, dia akan mengikut kepada kontrak aktif yang barulah. Dia tak ikut kontrak aktif yang sebelum ni. Kontrak yang pada sebelum ni yang dah, dan dia akan jadi kurang aktif lah. Tapi dari sudut availability dia, keboleh tradean dia memang boleh lagi lah. Sebab dia biasanya available 3 bulan. Satu-satu kontrak dia akan available 3 bulan lah. Jadi sebab tu kita punya kajian, kita punya mapping berdasarkan kepada FCPO 1, bukan kontrak aktif. Kalau kontrak aktif, dia punya SNR memang akan lari sikit. Okey. Cuma yang ni lah nak cerita yang paling terbaru, mapping Wyckoff. Mapping Wyckoff, kita boleh guna option untuk trade di sebelah mapping tu menggunakan kontrak aktif. Yang ni saya tak buat kontrak aktif lah. Yang ni saya copy paste daripada mapping blok harga punya marking, real time marking tu. Cuma nak cerita, okey. Contoh kita refer kepada SNR Wyckoff, kemudian kita buat setup. Jadi mudahlah sikit. Cuma kalau kita ada pelbagai ni, kita khawatir bila pelbagai sangat nanti noise. Nanti noise. Contoh yang ni tanpa menggunakan mapping blok harga. Dan yang ini pula dengan menggunakan mapping blok harga. Dia adalah pro dan con dia. Jadi yang marking ni, untuk yang nak menggunakan mapping blok harga ni, saya available kan. Dia memang ada sebelum-sebelum ni. Contoh ni group 6 ni. Korang nak access, korang on je lah dia. Tapi dia tidaklah bersama dengan blok harga yang latest. Ni contoh saya nak on group 6 ni. Jadi bolehlah kita nak analisis ataupun kita nak buat study macam mana satu-satu setup tu dibentuk. Dan setup apa yang kita kenali sebagai micro setup dan juga macro setup. Dalam live lalu lah sebut istilah tu makro dan juga micro. Micro ni apa? Mikroorganisma yang halus-halus. Signal awal, signal kecil. Makro setup tu dia dah besar, dia dah solid dah. Setup yang besar, makro, micro, setup yang kecil. Kadang-kadang setup yang kecil pun dia memberi petanda awal lah. Petanda awal. Cuma terdedah kepada noise lah. Jadi bolehlah kita akses. Contoh nanti saya akan, kalau korang akses mapping blok harga, tiba-tiba mana marking hilang, aku baru nak study kan. Korang pergi ke object tree, show dia punya ini yang saya hide tu. Dia ada dalam ni lah. Dia nampak ni ada group 5, group 4, group 2. Maksud dia dah seminggu punya marking mapping ni masih ada dalam mapping blok harga ni lah. Seminggu punya masih ada lagi. Sampailah esok kot ataupun tengoklah baru saya akan restructure semula blok harga. Sebab blok harga ni bila SNR dia dah diganggu, maksud dia akan berubah. Dia akan berubah lah cerita dia. Dia tak akan berada di tempat yang sama lah. Dia tak akan berada di tempat yang sama. Ataupun ada keadaan-keadaan tertentu kita menggunakan SNR yang sama juga. Tapi of course biasanya dia akan berubah lah. Sedikit ataupun banyak lah. Biasanya tak banyak. Sebab kita tu pattern FCPO ni, dia punya saiz kekuatan. Saiz kekuatan dia memang diukur melalui ni lah, blok harga ni lah. Untung jika berjaya naik ke blok atas pun,
Tapi kalau tak berjaya naik ke 3 blok, biasa berlaku reversal. Tapi kalau dia berjaya naik 3 blok, biasa susah nak turun. Biasa nak turun pun dia turun tang sini je. Dia tak nak turun sampai ke blok bawah. Biasa je lah penggunaan blok harga ni dah makan masa berapa tahun dah, 5 tahun. Atau 5 tahun. Dia bukan apa penggunaan blok harga ni. Sebab kita nak mendepani situasi gap yang besar. Sebagai contoh, kalau kita tak guna blok harga, kita tengok kalau contoh dia buat gap down besar, dia gap kat mana? Kita dah tahu dah, kita dah ada dia punya SNR, kita dah ada zone. Which get down ni, nak tutup gap ke, nak buat island ni. Macam Isnin hari tu dia buat gap up besar, tak tutup gap, buat island. Buat island, cuma dia akan jadi sideway lah dalam proses dia buat island tu. Alright, kat ni dululah tu, 11 minit lah. Sajalah nak sembang-sembang, nak test mikrofon, nak tengok nak tengok nak tengok mikrofon ni berfungsi dengan elok ke tak. Pada masa yang sama kita cerita pasal Wyckoff. Kita ada mapping yang kita boleh trip di atasnya bersama dengan kita punya Wyckoff lah. Kita punya structure Wyckoff. Jadi bolehlah di on di sebelah dan bolehlah login kita punya Philip Nova di sini. Itu pun idea bagus tu. Sebab sebelum ni saya menggunakan Wyckoff, menggunakan blok harga sebagai analisis, dan saya buka lagi satu. Saya buka lagi satu chart khas untuk trade. Jadi tiga lah. Jadi lepas ni mungkin saya akan membuka 2 je chart untuk trade. Tak adalah banyak sangat kan. Tak ada, boleh lah chart lagi satu lagi tengok movie. Alright, sekian dulu. Selamat berhujung minggu untuk study lah. Practice make perfect. Beres bos. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi hari Isnin, InsyaAllah kita punya live session.